Okey, mari kita mula sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Ini. Okey, semua sihat? Ada yang sakit hati tak? Okey. Hari ni kita mulakan kelas kita dengan okey, sebelum tu saya nak tanya. Hari apa hari ni? Hari Khamis. 14 ke? 14 ke? 23. Kita masih dalam tajuk lah dah nak masuk nak habis dah tajuk. Masih dalam tajuk beriman kepada Rasul. Sebab nanti gelap, tak nampak. Okey. Tak apa lah, buka semua. Tak panas lah, pagi lagi. Okey. Okey. Hari ni sambung tajuk tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas Rasul. Kita tak mulakan dengan pelajaran dulu. Ustaz nak mula dengan aktiviti dulu. Lepas selesai aktiviti, baru kita mula pelajaran balik. Untuk Ustaz harap dengan aktiviti ni ingat lagi kuatlah ingatan. Okey, aktiviti hari ni ada depan ni empat jenis soalan. Ada 4 aras soalan. Ada dalam ni ada soalan kebat. Soalan ni macam mana aktiviti ni? Aktiviti ni Ustaz akan bagi ayat isi dalam botol ni. Lepas tu kita akan pusing ayat ni. Kalaulah ayat ni tumpah, pelajar tadi dia kena jawab soalan kat depan. Kalau tak boleh jawab, Ustaz calik. Ustaz lukis macam ni. Ustaz lukis macam ni dekat muka dia. Guna tepung ni. Jadilah. Okey. Kemudian tu yang pertama, kalau ayat tu tumpah, kalau ayat tu tumpah dia jawab soalan kan. Yang kedua, Ustaz kira sampai 10. Dan semua orang kira sekali. Boleh ke tak? Kita kira sekali. 1, 2 sampailah 10. Dekat 10 tu berhenti, dialah yang jawab. Boleh kita mula? Ready ya? Sebelum tu, Ustaz nak pilih seorang daripada kalangan pelajar perempuan. Cadangkan dulu. Kena ada cadangan. Mana boleh angkat tangan? Cadang. Anis cadangkan siapa? Saya cadangkan. Mana boleh cadang diri sendiri? Orang lain. Mainlah Ustaz cadangkan. Siapa suka melukis? Siapa suka melukis ni? Ataupun siapa yang suka? Ya. Okey, kalau macam tu, siapa setuju Anis? Okey. Mari kita mula dengan Erina. Kira sampai 10, okey. Main pasing-pasing ayat. Ayat tu jangan tumpah. Kemudian kalau tumpah dia jawab. Mainlah kita kira sama-sama. Banyak ni soalan nak kena jawab. Nanti faham je bila kita main, okey. Erina pas je dekat siapa-siapa pun. Pas je. Hampa pas je dekat siapa-siapa pun. Tapi jangan pas balik dekat orang tu. Contoh Erina pas dekat Izzati pas balik kat Erina. Tak maulah, kena pusing.
Okey, mula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa? Mai depan. Ayat tu biar kat situ. Sekali kita mula 1 dekat situ. Mai kat depan. Ha? Ha. Tak, dia menyala yang ni. Menyala. Okey. Tu ada ni tak? Ada duduk. Okey. Mai kat depan. Anis mai duduk kat ustaz. Okey, hang pilih satu soalan. Cepatlah. Adilah, pilih satu soalan. Pilihlah satu soalan. Lawa ustaz pilih. Pilih kat mana nak bobo. Yang ni Malam dekat Ehad tu. Okey, baca soalan dia. Apakah yang tak nampak. Sini. Baca kuat sikit. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah? Apa Nurin? Berikan maksud sunnah menurut apa yang kita belajar dalam pendidikan Islam. Sunnah, okey Ustaz bantu. Sunnah ialah Perbuatan yang mengikut Rasul. perbuatan lagi? Takkan perbuatan saja. Perbuatan. Percakapan. Bilang semua orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagi tahu jawapan tu. Sunnah tu perbuatan, percakapan dan diam Nabi. Ataupun apa saja yang menyebutkan tentang sifat-sifat tubuh badan Nabi dan sifat-sifat dalam hati Nabi. Apa contoh sifat-sifat dalam hati Nabi? Sifat-sifat yang baik tu. Yang tu lah sunnah menurut Islam. Okey, ni bantu Ustaz. Han calik lah muka dia. Cepat nak calik ramai orang ni. Han calik cepat lagi boleh calik ramai orang ni. Buatlah macam mana. Okey, dah pergi duduk. Okey, mula balik. Tak. Ni boleh buka tugas Rasul, boleh buka buku dan study. Satgi kalau kena dekat dia boleh jawab elok. Jangan buang. Habis kelas Ustaz pun buang. Okey, mula daripada situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai Hazullah. Mikael ke Hazullah? Pilih satu soalan. Tarik kat sini. Okey, baca kat Ustaz soalan. Apakah maksud Rasul? Baca kuat sikit. Apakah maksud Rasul? Apakah maksud Rasul? Rasul ataupun macam ni lah, siapakah Rasul? Soalan dia, siapakah Rasul? Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu untuk umat manusia. Betul tak? Betul. Okey. Tanya Mikael pergi duduk. Oh ni, simpanlah soalan hampa jawab tu. Simpan soalan hampa jawab dalam buku nota. Pi. Bagi kat dia. Okey, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Mai. Letak dekat meja Satgi hang bagi balik.
Mai depan. Bubuh ayat ah. Nanti berlemuai. Pilih mana-mana aja, mana-mana aja. Kuat sikit. Pandai. Okey. Bagi tahu kat Ustaz soalan dia. Share dengan kawan-kawan. Apakah kepentingan mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Okey, faham tak soalan dia? Faham? Dia tanya apakah kepentingan mengikuti ajaran Rasulullah? Apa kepentingan dia? Wajib. Bukan, tu hukum. Dia tanya, ni, kepentingan tu je ni. Macam Ustaz tanya hang, penting ke ikut ajaran Nabi? Yang tu. Apakah kepentingan? Dia nakkan satu jawapan. Tak tahu. Tak tahu. Ni hang redha ni, orang calik muka hang ni. Tahu, dah saya minta tanda kenapa? Okey cepat lagi nak cari online mah. Simpan dalam buku nota. Simpan dalam buku nota lah. Ustaz buat cukup. Okey. Tu, hang pasing dulu ayat hang tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hang tumpah mai. Mai. Mai kan? Kalau tumpah ayat tu kena jawab. Mai. Ni mai kan? Pilih satu soalan dan kongsikan dengan kelas. Mai ni. Cepatlah nak buat kat online pula. Dia kata apa? Bagaimanakah keimanan kepada Rasul mempengaruhi cara hidup seorang pelajar? Ni kebat ni. Dia tanya, okey dengar semua pelajar. Bagaimanakah keimanan kita kepada Rasul mempengaruhi cara hidup kita sebagai seorang pelajar? Sebagai seorang pelajar, jangan jawab pekerja ataupun ayah ataupun siapa. Sebagai seorang pelajar, kita beriman kepada Rasul. Benda tu apa yang pengaruh? Bawa pengaruh apa ke dalam hidup seorang pelajar? Cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kerajinan. Okey, apa contoh dia? Kena kaitkan dengan Nabi. Apa contoh dia? Banyak Ustaz cerita kan tentang Rasul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi apa rajin apa kisah Rasul yang sebut pasal rajin? Contoh dia? Apa dia? Nabi rajin beribadah. Okey. Pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izati tumpah. Dah memang Ustaz kena buat laju barulah jadi aktiviti tu ni. Kaedah tak tumpah ayat. Okey, pilih satu. Cabut elok. Baca kat kelas. Nyatakan 2 contoh amalan sunnah dalam kehidupan harian. Nyatakan 2 contoh amalan dalam amalan apa? Amalan sunnah dalam kehidupan harian. Mudah gila. Harian Nabi ke? Mudah sangat mudah. Solat sunat. Solat sunat. Betul tak Nabi solat sunat? Lagi? Puasa sunat. Puasa sunat. Betul tak Nabi puasa sunat? Okey, Okey, passing balik ayat tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai lah. Tak apa, satgian ni salik. Jawab bagi betul. Jawab satu soalan. Ambil lah mana-mana soalan.
Okey, kongsikan jawapan dengan kelas. Apakah tanggungjawab Rasul kepada umatnya? Apakah tanggungjawab Rasul terhadap umatnya? Yang pertama, dia bagi perkataan Rasul. Jadi kita kena ingat balik definisi ataupun maksud Rasul. Apa Rasul tu buat apa? Kemudian kaitkan dengan soalan. Rasul tanggungjawab dia apa dia kepada umat? Mudah sangat-sangat kan? Dia duduk dalam pengenalan Rasul. 1, 2, 3. Menyampaikan apa wahyu? Pandai. Menyampaikan wahyu. Simpan. Okey. Pas layak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa? Mai. Alisha, Mai. Oh, orang yang sama tak payah. Kita basing kat orang lain. Mai pergi depan. Mai. Orang lain lah pula. Ustaz nak bagi semua orang jawab. Laki tak kena lagi. Asyik duk calik orang. Mai sini sikit ni. Bagi masuk dalam kamera. Sini sikit. Okey. Alisha pilih satu soalan. Kemudian kongsikan dengan kelas. Awak tak lihat dia tu kongsi semua. Tak apa, komen biru ni. Ambil. Ustaz calik lagi pelajar lelaki. Pelajar lelaki steady awak pun tak passing belah ni. Hampa tak mau depa kena. Ustaz akan buatlah cenau sekejap lagi. Okey, kongsikan dengan kelas kita. Bagaimanakah keimanan kepada Rasul membantu seseorang membuat keputusan yang betul? Bagaimanakah keimanan kita kepada Rasul dapat membantu seseorang membuat keputusan dengan betul? Tegur menegur. Okey. Tak. Faham elok. Takkan pendek je jawapan Bagaimanakah keimanan kepada Rasul membantu seseorang membuat keputusan dengan betul? Mula-mula hang kaitkan dengan keimanan. Kemudian membuat keputusan dengan betul. Macam mana? Tak faham. Mak tengok. Kaitkan keimanan kepada Rasul dengan membuat keputusan dengan betul. Okey. Apa yang hang beriman kepada Rasul? Kemudian macam mana iman tadi? Oh betul ya kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, apa contoh sifat beriman kepada Rasul? Apa contoh keimanan kepada Rasul? Kita kena percaya. Apa yang Nabi bagi tahu. Okey, Nabi bagi tahu apa? Tentang syurga dan neraka, betul tak? Bila orang tu nak buat keputusan yang boleh bawa dia masuk neraka, apa yang kita pesan kepada orang tu? Kena dengar Nabi kata kalau buat macam ni boleh bawa kepada masuk neraka. Macam itulah kita kaitkan dengan hari kiamat ke ataupun dengan dosa pahala ke. Tulis jawapan dalam buku nota hangpa lah. Okey Alisha, pusing ayat aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aman. Rizal, buatlah cepat nanti orang lain kena juga. Okey, cuba ambil satu. Okey, ambil satu. Cabut elok. Kongsikan dengan kelas kita. Baca surah kaki awak Bagaimanakah keimanan kepada Rasul dapat mempengaruhi tingkah laku kita? Dengar semua kelas dengar. Bagaimanakah keimanan kita kepada Rasul dapat mempengaruhi tingkah laku kita? Tingkah laku tu dah perbuatan kita. Pi. Jangan ni cepat sikit. Benar. Macam mana hang beriman dengan Nabi? Macam tadi kan beriman dengan hari kiamat apa semua tu kan. Dapat mempengaruhi tingkah laku kita. Nabi buat terbaik. Kita tiru dia kita boleh jadi baik tadi. Contoh? Contohnya kita bersolat. Kita solat. Sat. Bagi tahu lain contoh dah. Contoh dia kita macam mana?
Okey, mula-mula hang sebut apa benda yang hang beriman kepada Nabi? Memang percaya. Yalah percaya benda apa? Dia nama wujud. Dia buat baik. Nabi baik. Tak pernah buat tu. Kira-kira yang lain kira ustaz tanya dah. Macam mana hang bagi hang beriman kepada Rasul, beriman kepada apa? Rasul. Buat benda yang baik kan. Bukan tu bukan beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul macam ni Rizal. Beriman kepada Rasul, contoh dia saya mempercayai bahawa solat 5 waktu adalah wajib seperti yang dikatakan Rasul. Jadi saya sentiasa solat 5 waktu. Itulah contoh dia. Main duk ini lagi tengok kat kamera. Ya. Riza redha tak? Redha lah ni ustaz yang buat. Okey. Sebab ustaz pakai plastik. Ya. Okey, pusing Riza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tumpah mai. Okey, tumpah. Ambil lah tu. Kelas kita sampai 11.10. Kita berhenti ke 11 lah. Lah ni 10.45. Kita kena baca juga sikit tugas-tugas Rasul. Dekat mana? Oh ya. Pukul 11 lah. Tak kena lagi. Okey, baca sekejap. Apakah perubahan yang berlaku kepada seorang yang beriman kepada Rasul? Apakah perubahan yang berlaku kepada seseorang yang beriman kepada Rasul? Kira lah. Meningkatkan iman. Ha? Beriman. Hang sebut balik beriman berarti apa? Apakah Meningkatkan perubahan yang keimanan. berlaku kepada seorang yang beriman kepada Rasul? Tingkatkan keimanan. Kira lah. Tingkatkan keimanan kepada Allah. Okey, apakah perubahan yang berlaku kepada seorang yang beriman kepada Rasul? Dia kata meningkatkan keimanan kepada Allah. Betul? Kalau beriman kepada Nabi, memang beriman kepada Allah. Hang tulis dalam buku nota. Apa kira lah bagi okey sikit. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang yang sama lah. Sekejap lagi lah. Aku luar lewat lagi. Tumpah lah. Oh, okey, ambil satu dan kongsikan dengan kawan-kawan. Cepatlah nak bagi kat orang lain tak? Apakah tugas Rasul dalam memimpin manusia ke jalan yang benar? Okey, dia tanya apakah... Tunggulah, Allah dengar ni. Apakah tugas Rasul dalam membimbing manusia ke jalan yang benar? Suruh sebut tugas Rasul je. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Apa tak faham? Apakah tugas Rasul? Faham. Sini tak faham. Dia nak apa? Dia nak Elisha okey, dia nak tugas Rasul. Tugas Rasul lah hari ni tajuk kita. Tu Ustaz bagi tahu. Baca buku kan? Baca buku. Tengok dia. Lagi bicek. Tugas Rasul. Janganlah duduk ni. Tepi tu. Habuk je pun. 1, 2, 3. Tak payah buat lambat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada orang ramai.
Okey, ambil satu kertas dan kongsikan soalan dan kongsikan dengan kawan. Mai. Baca kat Ustaz. Bagaimanakah kehidupan masyarakat akan berubah jika semua orang mengamal sunnah Rasulullah? Okey, dengar ni pelajar. Bagaimanakah kehidupan semua masyarakat akan berubah jika semua orang mengamalkan sunnah? Kalau dah semua orang buat sunnah Nabi, apa perubahan yang berlaku kepada masyarakat? Masyarakat akan menjadi lebih apa panggil? Lebih baik dan menjadi lebih bukan maksudnya apa panggil? 10 lebih apa? Lebih sempurna. Tak, mana ni? Ni ayat yang sesuai dengan masyarakat apa dia? Harmoni. Lagi? Perpaduan. Lagi? Aman damai. Tu Huda dengar tak? Ayat yang sesuai dengan masyarakat lebih harmoni. Perpaduan. Lagi apa dia lagi? Otak. Tulis dalam buku nota lah. 1. Cepatlah Huda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai. Okey, ambil satu kertas. Okey, Bismillah kongsikan dengan kelas kita. Mengapakah Rasul dijadikan contoh teladan dalam kehidupan? Mengapakah Rasul jadi contoh teladan dalam kehidupan? Sebutlah sifat-sifat Rasul. Amanah, jujur dan bertanggungjawab. Tak. Ustaz tak puas hatilah dengan jawapan Kerana Rasul ialah Okey, kenapa Rasulullah jadi contoh teladan? Kenapa Rasulullah jadi contoh teladan? Pejam mata. Sebab Nabi ada sifat qudwah hasanah. Maksud dia Nabi ada sifat-sifat kesempurnaan. Habis duduk. Okey. Hasbunallah. Bukan. Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tumpah dekat sana, mai. Kena mata tak? Ni, pasal teladan tu. Nabi ada sifat-sifat kesempurnaan. Jadi sebab itulah boleh mencontohi Nabi. Okey. Sakloh, nak pergi mana? Jawab lain. apakah kesan beriman kepada Rasul dan kehidupan seharian? Dengar tak? Kuat lagi. Apakah kesan beriman kepada Rasul dalam kehidupan seharian? Apakah kesan kepada kita bila kita beriman kepada Rasul? Kesan dalam kehidupan seharian. Jawab tokoh lagi. Kesan beriman kepada antara kesan? Antara kesannya Awak senyap hari tu. Mai. Tolong ni. Mai, Fitri tutup mulut dan tutup mata. Ustaz tak mau berlaku benda-benda yang tak diinginkan. Okey, tunduk sikit tak kena baju. Tunduk kat depan ni sikit. Pusing kat depan ni, tunduk. Malu semua ni, bagus yang nak malu. Okey.
Okey, pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izzati, jawab lagi. Mai. Tulis tak jawapan? Okey, lagi 7 minit. Kalau nak tengok ramai orang kenal lagi, buat cepat. Oh, saya. Fitri okey lah. Nyatakan contoh tugas Rasul sebagai penyampai risalah. Dengar ni. Yang ni sama je soalan macam Mida. Imida. Okey. Dia tanya nyatakan contoh tugas Rasul dalam sebagai penyampai risalah. Risalah tu apa? Risalah tu ni lah. Wahyu. Hampa tak kira kau? Nyatakan contoh. Tak apa, saya dah. Okey, apa contoh-contoh? Ni apa contoh-contoh tugas Rasul yang disebut dalam Al-Quran? Biasa dengar tak? Menyempurnakan menyempurnakan akhlak. Tu salah satu dia. Okey. Pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, dia tak boleh orang yang sama. Pusing balik. Ni, hampa kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawab lagi. Dah, mereka dah jawab dah. Orang lelaki dah jawab lah. Mereka dah terkelak lah. Dia jawab dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak bagilah kat kawan yang belum ada. Sat dulu, plan elok bagi dekat orang yang belum jawab soalan. Kah. Okey, kita orang lah. Sebelum kita masuk kepada tugas-tugas Rasul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harisha. Ni tak kena. Hampa tak bagi kat dia. Tak bagi kat dia ke? Tukar bagi orang ni salib bagi dia kena. Boleh je dia pegang. Apakah peranan Rasul dalam menyampaikan wahyu? Apakah peranan Rasul dalam menyampaikan wahyu? Cik tu nampak tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Boleh jawab. 9, 10. Respect. Tak payah fikir tau. Tadi dia bukan tak ada. Ni, saya Ustaz bagi kat Anis juga. Anis dah. Anis pun ada soalan. Okey. Hampa nak bagi soalan dekat Anis yang mana satu? Mana boleh? Oren lah. Yang ni ke? Ni. Siapa nak yang tengah? Ramai yang tengah. Hajar elok ah.
Dia soalan mengapa ni tak tahulah. Mengapakah terdapat individu yang Selalu baca elok. Mengapakah terdapat individu yang mengetahui sunnah Rasulullah tetapi tidak mengamalnya? Beri pandangan anda. Individu kan? Cak, mari saya baca dulu soalan. Mengapakah terdapat ada individu-individu yang mengetahui sunnah Rasulullah tapi tak mengamalkannya pun? Sebab dia tak percaya. Dia tu beri pendapat pandangan dia. Dia tak percaya. Lepas tu dia kata benda tu macam muhung lah. Situ dia tak percaya yang kata tu Apa wahyu daripada contoh, hampa tak kira contoh sunnah Rasul yang Ustaz tak ada soalan. kira elok. Selalu, apa contoh kira-kira? Apa contoh sunnah Rasul tu? Sunnah dia bagi apa dia wahyu dekat orang, lepas tu orang tak terima. Lepas tu kan dia bagi Aduh. Dah, hang kata orang tak percaya benda apa yang orang tak percaya. Kena bagi tahu lah contoh benda apa yang orang tak percaya. Siapa nak calik kat Anis? Okey. Hampa setuju tak? Hampa setuju tak Erina? Calik dia, angkat tangan siapa yang setuju. Dia pun setuju. Cermin mana? Tak. Dia pun tak setuju. Cermin mana? Dia tak jawab. Main ni. Janganlah lari daripada ni. Okey, main ni. Cepatlah Ustaz nak baca ni pula. Cepatlah Ustaz nak baca. Okey. Dah. Pergi duduk. Okey, dengar ni Anis. Dia tanya, kenapa ada individu yang tak buat sunnah Rasulullah? Kenapa? Sebab salah satu dia tak berminat dengan. Okey, Anis bagi tahu jawapan apa tadi? Dia tak percaya benda apa? Dah lah, tak percaya tu benda apa? Mana satu? Benda apa? Okey, mainlah Ustaz bagi tahu contohlah dia tak percaya. Contohlah Anis kata dia tak percaya. Dia tak percaya apa? Dia tak percaya contoh solat sunat tu membantu dia dekat akhirat nanti. Sebab solat sunat ni dia tampung amalan-amalan yang wajib yang cacat. Dia tak percaya benda-benda tu. Sebab itulah dia tak buat. Macam tu Ustaz nak jawapan. Yalah cadangan tapi sebutlah bagi jelas. Mai kita baca. Dok. Yalah tapi jawablah bagi jelas. Okey. Mai dah ni buka ni. Semua orang bersihkan balik. Tak bersih je. Tak payah basuh lah. Basuh sekejap lagi. Mari Ustaz baca dulu. Tengok muka surat 90. Cepat Ustaz nak buat dengan cepat. Ambil dah. Okey, tengok muka surat 90. Tugas-tugas Rasul ni, Emirda kena soalan ni. Lagi siapa lagi? Tadi kena peranan tadi siapa? Peranan, tugas. Okey. Apa Harisha kena lagi? Apa lagi contoh tugas tadi? Siapa lagi kena soalan pasal tugas? Ni tugas Nabi yang pertama, menjadi saksi terhadap manusia. Tu yang pertama. Nabi jadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah. Nabi jadi saksi. Nabi kata semuanya Nabi dah sampaikan. Tapi masih ada orang yang tak mau beriman. Kemudian yang kedua, menjadi contoh teladan yang terbaik. Macam tadi saya kata, jadi contoh teladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Nabi akan jadi contoh. Lelaki dan perempuan boleh tiru apa yang Nabi bawa. Kemudian yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan berita sengsara kepada orang kafir. Berita gembira ni dipanggil targhib. Targhib tu dia bagi galakkan.
cakap buat yang ni, dapat ganjaran macam ni. Kalau siksaan tu dipanggil ta'qib. Dia sebut benda-benda yang bahaya. Buatlah macam ni, nanti dapat macam ni. Nanti diazab macam ni. Itu tugas-tugas Nabi. Nabi kena bagi tahu ganjaran-ganjaran yang dapat bila buat, dan Nabi kena bagi tahu siksaan ataupun hukuman yang orang tu dapat bila dia buat benda tu, sama ada di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Yang inilah yang utama. Nabi menyeru kepada mengesahkan Rasul, semua Rasul menyeru kepada mengesahkan Allah. Tak boleh ada sekutu. Tak boleh ada sekutu. Tak boleh ada lah sekutu. Contoh dia, tak boleh buat benda-benda yang mensyirikkan Tuhan. Contoh apa benda yang mensyirikkan Tuhan? Main sihir. Lagi benda lagi? Benda lagi? Jumpa bomo. Jumpa bomo tak boleh. Kata baca. Apa pula? Okey. Kesan beriman kepada para Rasul. Tengok kesan beriman kepada para Rasul. Yang pertama. Ni, tadi siapa kena soalan kesan beriman tadi? Banyaklah orang kena tadi kesan beriman. Okey. Yang pertama, bila kita beriman tu, Hasbullah pun kena soalan kesan kan? Beriman tadi kan? Okey. Loh, merajuk lah. Merajuk lah. Okey. Nombor 1, bersyukur. Yang tu yang pertama. Kalau kita beriman dengan Nabi, apa yang Nabi ajak, dia akan masuk sifat syukur dalam hati tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan dakwah penuh kesabaran. Yang ketiga, mencontohi Rasulullah dalam semua aspek kehidupan. Yang keempat, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana mematuhi ajaran Rasul. Ni dia bagi tahu kesan-kesan dia. Nanti kan, dengar ni, pelajar, dengar ni pelajar. Kesan, kalau dia tanya soalan kesan, pecahkan soalan tu kepada dua bahagian. Kesan yang pertama, Baca buku. di dunia. Kesan yang kedua, di akhirat. Baca buku. Okey. Kelas kita tamat sampai sini. Tunggu Ustaz. Yang pertama, aktiviti ni okey ke tak? Okey. Hampa marah tak Ustaz? Tak. Okey. Okey, Ustaz minta maaf dekat semua. Dekat Fitri, dekat Hasbullah. Ustaz nakkan satu je. Ingat apa yang kita buat hari ni. Okey, Ustaz minta maaf kat Anis. Okay.